Salam. Hari ini saya nak sentuh tentang soalan yang selalu ditanya pada saya, iaitu adakah setiap filem kena ada mesej? Penting soalan tu sebab orang selalu menganggap bahawa perkara utama yang perlu ada dalam filem adalah mesej. Bagi saya, story adalah perkara utama. Story yang baik adalah satu benda yang paling utama. Maknanya kalau story yang baik, selalunya secara automatiknya akan ada mesej yang nak disampaikan. Tapi penekanan utama adalah pada story. Semasa saya beri contoh, sebuah filem, seorang pengarah adalah pencerita. Dan setiap filem, bagi saya, pengarah kena ada justifikasi atau sebab mengapa dia rasa cerita itu perlu diceritakan atau dikongsi atau difilmkan. Semasa saya mula-mula baca buku Oscar Wilde atau drama pentas dia, Importance of Being Earnest, apa yang saya dapat ialah apa yang Oscar Wilde nyatakan ialah manusia tidak pernah bebas untuk jadi diri mereka sendiri. Jadi itu adalah tema yang saya gunakan ketika saya mengarahkan filem Encik Rahmat, iaitu manusia tidak pernah bebas menjadi diri mereka sendiri. Dan apabila skrip tu ditulis berdasarkan tema itu, semasa produksi juga, semuanya bergantung pada itu. Maknanya kalau kita lihat balik Encik Rahmat, karakter-karakter ini terperangkap, walaupun hidup mewah tapi terperangkap dalam rumah itu, sehingga mereka terpaksa menyamar kepada memakai topeng untuk keluar daripada dunia penjara mereka. Contohnya Ratna, dia terperangkap, dunia dia adalah dalam taman dia yang kat luar tu. Jadi segala benda yang dia buat, termasuk benda-benda yang dilarang, dibuat di taman itu. Dan Azman di rumah makciknya, Datin Aziza. Dan Razak atau Rahmat di dalam rumahnya, dalam domainnya. Jadi segala proses produksi Encik Rahmat, teknikalnya, approach lakonannya, blockingnya, bergantung pada tema itu, iaitu manusia tidak pernah bebas untuk menjadi diri mereka sendiri. Jadi itu yang penting dalam penceritaan, ialah agar pengarah tahu ataupun pengarah sudah tahu apa yang dia nak sampaikan melalui cerita itu dan apa yang dia dapat dari cerita itu. Dan dengan tema itu, pendekatan, arahan serta pembikinan filem itu bergantung pada tema itu. Dan pada saya, jikalau kita berpegang kepada cara itu, secara automatiknya akan timbul mesej dalam filem.